Pengenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azhari bin Abdul Samad, pelajar PPI SMP ambilan Ogos 2025-2026. Saya juga merupakan pelajar option Bahasa Melayu Unit 1. Awak nak bentang apa ni? Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tajuk isu Pulau Batu Putih, kesan dan pengajaran kepada rakyat dan pemimpin negara. Apa tu? Baiklah, isu ini bukan sekadar pertikaian wilayah kecil di tengah laut, tetapi merupakan isu yang menyentuh soal kedaulatan negara, maruah nasional dan kebijaksanaan diplomasi antarabangsa. Baiklah, Apakah latar belakang isu ini? untuk memahami kesan dan pengajaran isu ini, kita perlu melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Pulau Batu Putih merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di perairan Selat Singapura dan berhampiran dengan Johor. Pertikaian antara Malaysia dan Singapura bermula sejak tahun 1979 apabila Peta Baharu Malaysia memasukkan pulau tersebut dalam wilayahnya. Kes ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ pada tahun 2008. ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura berdasarkan bukti pentadbiran dan kawalan berkesan yang dikemukakan. Pada Mei 2018, Kerajaan Malaysia membuat keputusan untuk tidak meneruskan rayuan terhadap keputusan tersebut. Keputusan inilah yang menjadi titik perbincangan utama dalam konteks kesan dan pengajaran kepada negara.
Apakah kesan isu ini kepada rakyat? Pertama, dari sudut rakyat, isu ini memberi kesan emosi yang mendalam. Walaupun Pulau Batu Putih kecil dari segi saiz, namun ia melibatkan soal kedaulatan, kehilangan hak terhadap wilayah walaupun sekecil mana tetap menyentuh perasaan nasionalisme rakyat. Sebahagian rakyat berasa kecewa kerana pulau tersebut lebih hampir dengan Johor dari segi geografi. Hal ini menimbulkan persoalan dalam kalangan masyarakat sejauh mana kepentingan negara telah dipertahankan sepenuhnya. Kedua, isu ini mempengaruhi persepsi terhadap kepimpinan negara. Ada pihak melihat keputusan untuk tidak merayu sebagai langkah pragmatik demi menjaga hubungan diplomatik dan kestabilan serantau. Namun, terdapat juga pihak yang berpendapat bahawa rayuan sepatutnya diteruskan bagi mempertahankan hak sehingga ke peringkat akhir. Perbezaan pandangan ini menunjukkan bahawa keputusan besar berkaitan kedaulatan memerlukan komunikasi yang jelas dan penjelasan menyeluruh kepada rakyat. Ketiga pula ialah isu ini meningkatkan kesedaran rakyat tentang peranan undang-undang antarabangsa. Ramai yang sebelum ini mungkin kurang memahami bagaimana pertikaian wilayah diselesaikan melalui kes ini, rakyat mula memahami bahawa faktor seperti dokumen rasmi, surat menyurat, tindakan pentadbiran berterusan, prinsip effective control boleh menjadi asas penting dalam menentukan hak pemilikan wilayah di peringkat antarabangsa. Apakah kesan terhadap pemimpin negara? Dalam perkembangan lain, Kabinet memutuskan tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu Pulau Batu Putih atas faktor usia beliau yang sudah lanjut. Putusan kerana dia melibatkan mantan Perdana Menteri yang umurnya 100 tahun. Apakah dia tak salah? Dia salah. Apakah perlu ambil tindakan? Saya di Jemaah Menteri, saya bersetuju jangan ambil tindakan. Kalau ambil tindakan, Kota Baru yang akan jerit kata kita tidak adil. Tapi saya tanpa melibatkan soal ini, kerana umur dah 100 tahun, salah besar dalam hal ini. Tetapi kita tak payahlah teruskan. Datuk Seri Anwar bagaimanapun berkata kerajaan tetap berpendirian bahawa Tun Dr. Mahathir bersalah kerana keputusan bekas Perdana Menteri itu pada 2018 melepaskan Pulau Batu Putih dengan begitu mudah kepada Singapura. Bagi pemimpin, isu ini menjadi peringatan bahawa setiap keputusan berkaitan dengan kedaulatan perlu dibuat secara teliti dan disertai dengan justifikasi yang kukuh. Rakyat berhak mengetahui rasional di sebalik sesuatu keputusan. Ketulusan dalam proses membuat keputusan boleh mengelakkan salah faham dan spekulasi. Malaysia dan Singapura mempunyai hubungan dua hala yang penting dari segi ekonomi, pemerdagangan dan keselamatan. Oleh itu, pemimpin perlu menyeimbangkan antara mempertahankan hak negara, menjaga hubungan diplomatik, menegakkan ketegangan serantau, mengelakkan ketegangan serantau, kerana isu ini menunjukkan bahawa diplomasi bukan sekadar menang atau kalah, tetapi soal kestabilan dan kepentingan jangka panjang negara. Pengajaran besar kepada kepimpinan ialah kepentingan dokumentasi dan pengurusan wilayah secara konsisten. Kes Pulau Batu Putih menunjukkan bahawa rekod pentadbiran dan bukti bertulis memainkan peranan besar dalam
keputusan mahkamah antarabangsa. Oleh itu, wilayah negara perlu mempunyai rekod sejarah yang jelas, pentadbiran yang berterusan, penguatkuasaan yang konsisten bagi mengelakkan pertikaian pada masa hadapan. Apakah pengajaran utama daripada isu ini? Secara keseluruhannya, terdapat beberapa pengajaran penting, iaitu yang pertama, kedaulatan negara bukan sekadar bergantung kepada faktor geografi tetapi juga kepada bukti undang-undang dan pentadbiran. Yang kedua pula, keputusan strategik perlu mengambil kira implikasi jangka panjang termasuk persepsi rakyat dan hubungan antarabangsa. Ketiga, rakyat perlu dididik tentang proses undang-undang antarabangsa supaya perbincangan awam lebih rasional dan berasaskan fakta. Keempat, ketegangan dan kebijaksanaan diplomatik perlu bergerak seiring dalam mempertahankan kepentingan negara. Apakah kesimpulan daripada isu ini? Baiklah, sebagai kesimpulan, isu Pulau Batu Putih bukan sekadar pertikaian tentang sebuah pulau kecil di tengah laut, namun tetapi ia melibatkan ujian terhadap kematangan diplomasi negara, ketulusan kepimpinan, kefahaman rakyat tentang kedaulatan. Walau bagaimanapun keputusan mahkamah telah dibuat dan tidak dirayu, isu ini tetap menjadi pengajaran penting dalam sejarah hubungan Malaysia dengan Singapura. Akhir kata, kita sebagai rakyat perlu melihat isu ini secara rasional dan matang serta mengambilnya sebagai pengajaran untuk memperkukuhkan tadbir urus dan strategi negara pada masa hadapan. Begitu. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.